Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Farhani binti Azhari daripada SBP Integrasi Kubang Pasu. Hari ini saya akan mengajar topik tingkatan 3 bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Dalam nisbah trigonometri, standard kandungan yang kita akan fokuskan ialah sinus, cosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Standard pembelajaran, murid boleh membuat dan mentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, cosinus dan tangent. Nota tambahan, berkaitan dengan konsep kadaran perlu dibuat. Baik, seterusnya kita akan lihat kepada info yang paling asas iaitu teorem Pythagoras di mana pelajar sudah belajar pada masa tingkatan 1 dahulu. Formula asas untuk teorem Pythagoras ialah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Kita lihat berdasarkan segitiga ABC di sebelah. Formula ini boleh dikategorikan BC kuasa 2 tambah AB kuasa 2 sama dengan AC kuasa 2. AC kuasa 2 ialah sisi hipotenus. Kemudian kita akan membincang dan mengenal pasti hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Kita lihat di sini kita ada segitiga ABC. Jadi, segitiga ini kita harus menggunakan formula sisi bertentangan dan per dengan hipotenus. BAC, sudut kita perlu cari ialah BC. BC hasilnya adalah 4 darab 4 darab 4 sama dengan 12. AC kita ialah 5 darab 5 darab 5 darab 5, 20. Dan apabila pelajar pemudahkan akan mendapat 3/5. Kita lihat kepada B3AC3. B3 kita ialah ini, B3 dan juga AC3. Jadi pelajar akan mendapat 9/15. 5 darab 5 darab 5, 15. Apabila pelajar pemudahkan akan mendapat 3/5. Kita lihat seterusnya. B2 iaitu 6 per dengan AC2 iaitu 10. 5 darab 5 sama dengan 10. Dan apabila kita permudahkan akan mendapat 3/5. B1 AC1. B1 ialah 3. AC1 ialah 5, 3/5. Jadi pelajar boleh melihat kesimpulan di sini. Kesemua ini kita akan mendapat nisbah yang sama iaitu 3/5. Kita lihat seterusnya, masih lagi membincang dan mengenal pasti hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Untuk soalan ini, BC kita ialah sisi bersebelahan per hipotenus. Jadi, AB 16, 4 darab 4 darab 4 darab 4 sama dengan 16. AC kita ialah 5 darab 5 darab 5 darab 5, 20. Jadi apabila pelajar permudahkan akan mendapat 4/5. Kita tengok satu-satu untuk semuanya. Hasil nisbahnya ialah 4/5. Kemudian kita membincang dan mengenal pasti hubungan antara sudut tirus dengan nisbah sisi segitiga bersudut tegak. Untuk sisi bertentangan per sisi bersebelahan. Jadi, BC kita ialah 12 per dengan 16. Jadi, kita akan mendapat nisbah 3/4. Kita lihat kepada yang seterusnya, semuanya akan mendapat nisbah yang sama iaitu 3/4. Kita lihat kepada hasil. Sisi bertentangan per hipotenus, sisi bersebelahan per hipotenus, sisi bertentangan per sisi bersebelahan akan mendapat nisbah yang sama pada kesemuanya. Kesimpulan daripada pembelajaran ini, bagi suatu sudut tirus yang ditetapkan dalam pelbagai saiz segitiga bersudut tegak, nisbah panjang yang sepadan ialah suatu nilai pemalar. Apabila saiz segitiga berubah secara berkadaran, hubungan nisbah tidak berubah. Oleh itu, hubungan nisbah ini ialah nisbah trigonometri dan juga dikenali sin A, cos A dan tangent A. Sin A ialah sisi bertentangan per sisi hipotenus, cos A sisi bersebelahan per sisi hipotenus dan tangent A sisi bertentangan per sisi bersebelahan. Jadi sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video seterusnya. Terima kasih.